Sebab itu Nabi kata, orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Kita ni banyak barang hak kita nak tinggal, hak barang kita nak bawa, tak ada ke sekarang. Sebenarnya mu cerdik di dunia, tapi mu bodoh di akhirat. Jangan jadi orang bodoh sampai ke akhirat. Langsunglah kita pun mula mengorok langkah. Bermula Recep ini, kita mulakan dengan solat jemaah. Bawa ke Syaban. Waballighna Ramadan, ketemukan kami ya Allah dengan Ramadan. Kerana bulan itu bukan bulan ibadat, tetapi bulan melipat gandakan ibadat. Kalau mu baru nak start Ramadan, silap besar mu. Aku beri rejak dengan Syaban supaya mu warm up, training, biasakan diri, lazimkan dengan sembahyang Jumaat, lazimkan dengan sedekah, lazimkan dengan baca Quran, lazimkan dengan benda-benda molek. 2 bulan mu training, pun sampai Ramadan tak ada masalah. Menambahkan lagi ibadat dengan semaya tarawih dan bagai-bagai, dan aku tambahkan pahalanya. Ni Ramadan baru nak start. Rejak sampai tak mari Jumaat. Pun bila Ramadan baru nak start mari Jumaat. Cuba bayar ke baru nak start. Supaya orang main bola tak training sikit ragu.